metabolically healthy obese. Betul ke ada term metabolically healthy obese? So secara umumnya memang dalam perubatan ada term metabolically healthy obese. Cumanya kalau kita fikirkan secara logiknya, orang-orang yang obese dia basically tak metabolically healthy tu. Ni Bob T20 lah ni, betul. Saya tak naklah mention nama tadi kan, tapi sebabkan awak dah mention, saya pun cakap betul je lah. Okay, metabolically healthy obese. Ini sistem sistem ataupun sistem perubatan kita sendiri yang menggelarkan memang wujud metabolically healthy obese. Tetapi kalau kita fikirkan semula, nama ni sendiri ada masalah. Saya bukan nak lawan our system, tapi marilah kita cuba untuk improvekanlah sistem kita ni. Sama je, term dia macam kencing manis dan juga saya pernah cerita tentang kencing manis dan juga glucose toxicity. Bila saya tanya orang yang ada kencing manis, bolehkah anda makan nasi? Mereka akan jawab, boleh, tapi sikit. Tapi bila saya tanya orang, kebanyakan orang tentang bila seseorang tu ada masalah glucose toxicity, dengar betul-betul nama penyakit tu. Glucose toxicity bermaksud you ada masalah keracunan gula. Bila orang tu ada masalah keracunan gula, saya tanya, boleh tak mereka makan nasi? Mereka akan jawab, tak boleh. Hakikatnya, kencing manis dan juga keracunan gula adalah masalah kesihatan yang sama. Tetapi jawapan dia berbeza. Kenapa jadi berbeza? Sebab satu ni dia berfikir menggunakan akal. Lagi satu ni dia mengikut sistem. Siapa yang cakap orang kencing manis boleh makan nasi? Ni dietitian dekat hospital cakap, doktor-doktor cakap boleh makan nasi tapi tak banyak. Di mana kalau kita fikirkan secara akli dia, secara akal, fikir logik akal, orang yang dah keracunan gula, buat apa nak makan nasi? Habis tu mana badan nak dapat sumber glukos, doktor? Jangan risau. Kita punya makronutrien, protein, fats dan juga karbohidrat, 3 makronutrients ni, kalau kita tak dapat karbohidrat, kita boleh hasilkan glukos daripada protein, kita boleh hasilkan glukos daripada lemak. Kenapa nak risau? Berbalik kepada term metabolically healthy obese, memang dalam sistem perubatan ada mention term ni wujud. Tetapi kalau kita deep dive into benda ni, macam ada something wrong. Orang yang obese, basically, orang yang obese, dia ada masalah lemak yang berlebihan dalam badan. Ini orang obese. Kalau orang obese ni metabolically healthy, maksud metabolically healthy, dia mestilah metabolically flexible. Tetapi disebabkan sistem kita ni, dia punya syarat untuk digelar metabolically healthy itu tak terlalu ketat. Di mana dia orang anggap orang yang masih ada fasting blood sugar normal, bacaan kolesterol normal, blood pressure normal, dia masih lagi digelar metabolically healthy. Maksudnya, dia orang punya syarat untuk digelar metabolically healthy itu kurang ketat. Basically, orang yang obese ni, dia tak metabolically healthy pun. Sebab maksud metabolically healthy, dia kenalah metabolically flexible. Apa maksud metabolically flexible ni? Flexible bermaksud dia boleh menggunakan glukos sebagai sumber tenaga dan dia juga boleh menggunakan fat sebagai sumber tenaga. Orang obese, mereka tak fleksibel. Dia hanya bergantung kepada gula sahaja untuk sumber tenaga. Badan tak boleh nak gunakan lemak sebagai sumber tenaga. Itu maksud metabolically unhealthy lah untuk orang-orang yang obese. So macam mana kita nak make sure badan kita ni metabolically flexible? Cerita pasal Bob T20 ni, dia macam ni lah. Macam mana badan kita berfungsi. Apabila kita makan, sugar, gula, dia akan masuk di dalam saluran darah kita. Dia akan banyak lah dalam saluran darah kita. Secara fitrahnya, badan manusia ni, dia tak akan biarkan gula duduk dalam darah ni lama-lama. Sebab apabila gula duduk dalam darah banyak, untuk satu jangka masa yang lama, dia akan meningkatkan HbA1c. Pernah dengar HbA1c?
Nama panjang dia adalah glycated hemoglobin. Pernah dengar? Nama HbA1c. Pernah dengar perkataan HbA1c yang doktor kata sugar control untuk 3 bulan tu kan? Itulah HbA1c tu. So kalau you buat ujian darah, you tengok dekat bacaan HbA1c. Biasa kita nak dia kurang daripada 5.7 ke bawah. Less than 5.7. Ramai orang akan cakap lah, oh ni the moment HbA1c you naik, kena cut sugar. Betul. Tetapi apa yang lebih penting untuk you faham tentang glycated hemoglobin ni, pernah dengar perkataan glycation ni tak? Familiar tak? Saya selalu cerita pasal glycation. Makanan bergoreng tak sihat bukannya disebabkan oleh minyak kan? Makanan yang bergoreng, ayam goreng, ikan goreng, dia tak sihat bukan disebabkan oleh minyak tu tau. Tapi disebabkan oleh apa guys? AGE. Advanced Glycation End Product. AGE. Dia tak sihat bukan sebabkan minyak tu. Minyak kelapa sawit yang kita gunakan, lemak tepu, lemak yang stabil. So, apa masalahnya? Lepas tu orang akan cakap, kalau guna minyak tu berulang kali pun, minyak tu jadi tak sihat dok. Kenapa? Siapa tahu? Kita orang goreng pisang menggunakan minyak kelapa sawit. Tapi bila mereka minyak kelapa sawit ni jenis lemak tepu, saturated fats. So dia takkan rosak, dia stabil. Itu maksud saturated. Tapi bila dia berulang-ulang kali menggunakan minyak yang sama, minyak tu sendiri menyebabkan radang. Kenapa? Dah teroksida kot dok. Tapi dia lemak tepu. Palm oil, saturated fats. Sebab ada sisa makanan, goreng guna air fryer dok, boleh sama ke? Itu cerita lain, nanti saya ceritalah pasal air fryer. Sebab, kalau you pergi tengok apakah konten minyak palm oil tu, dia bukan 100% saturated fats lah. Zat dalam tu dah digunakan, bukan. Sebab komponen minyak palm oil tu, dia bukannya 100% saturated fats guys. Dia still ada unsaturated fat. Minyak sayur tu ada juga. So you kena kenal setiap minyak ni, dia bukannya, oh kau ingat palm oil lemak tepu. Tidak. Dia bukannya 100% lemak tepu. Okay? Dia ada juga percentage dia sebenarnya. Sama lah juga dengan minyak zaitun. Saya selalu cakap minyak zaitun mufa. Dia bukannya 100% mufa. Dia ada juga lemak tepu. Macam tu. Okay? So, konten minyak kelapa sawit tu memanglah dia ada, majority dia adalah saturated fats. Tetapi dia juga mempunyai unsaturated fats. So, dia juga ada possibility untuk teroksida. Dia juga menyebabkan radang juga. Red palm oil. Red palm oil pula macam mana dia punya composition? 100% fats, saturated fats 50%. Monounsaturated fats 40%, polyunsaturated fat 10%. So sama je. So dia bukannya lemak tepu semata-mata. So setiap minyak ni ada beza-beza lah. So yang menyebabkan keradangan ni adalah proses glycation. Sama juga dalam saluran darah kita, proses glycation boleh berlaku. Tapi dok, dalam saluran darah mana ada temperature dok? Mana kita menggoreng dalam saluran darah? Tapi disebabkan oleh gula, dia tak ada temperature. Tapi gula yang tinggi dalam saluran darah, dia juga boleh menyebabkan keradangan kepada darah merah. Itu yang kita panggil glycated hemoglobin. So, darah merah yang radang. Radang di dalam saluran darah. Boleh? Sebab tu, HbA1c ni sebenarnya mengukur tahap keradangan dalam badan. So, apa yang Tuhan buat untuk make sure dalam saluran darah ni gula tak tinggi, dia ciptalah insulin. Apabila wujudnya insulin, yang mana dihasilkan di dalam pankreas kita, organ pankreas di bawah perut kita ni, dekat luar saluran darah ni adalah sel-sel dalam badan kita. Sel-sel dalam badan kita ni, dia fungsi dia, sel lemak lah, sel lemak dalam badan ni, sel-sel. Sebenarnya orang yang obes ni, dia mempunyai bilangan sel lemak orang yang kurus dengan orang yang berbadan besar sama je. Yang membezakan adalah saiz lemak masing-masing. Kenapa saiz lemak orang yang obes ni besar? Sebab dia banyak menyimpan.
Macam mana dia simpan? Dia macam ni cerita dia. Saya dah selalu cerita pasal insulin ni. Bila gula tinggi dalam darah, kita tak nak kan? Kita tak nak berlakunya proses glycation tadi tu. Dia akan menyebabkan radang. Itu HbA1c yang tinggilah yang menyebabkan sakit jantung. So, bukannya lemak. Betul tak? HbA1c tinggi boleh antara risiko untuk dapat sakit jantung. Tapi kebanyakan anda semua duk fikir lagi sakit jantung sebabkan lemak. Tapi antara punca sakit jantung adalah high HbA1c. So HbA1c bukannya lemak. So apa sebenarnya yang menyebabkan masalah saluran darah dekat jantung ni? Masalah cardiovascular disease ni? Apa punca masalah dia? Radang. Bukan lemak guys. So kalau anda masih lagi berfikiran lemak menyebabkan masalah saluran darah, ini adalah masa untuk anda keluar mencari ilmu lagi lah. Tukar you punya pemahaman tentang masalah kesihatan. It's not because of cholesterol. It's because of radang, inflammation. So bila kita makan, sugar akan tinggi. Macam mana badan nak make sure gula tu keluar daripada saluran darah? Dia akan arahkan insulin dihasilkan. So terciptalah insulin dalam badan. Kerja insulin ni basically dia tolak gula ni masuk dalam badan, dalam sel. Minta maaf. Itu kerja insulin. Memang nama lain bagi insulin adalah fat storing hormone. Kalau you tak tahu apa insulin ni dok? Insulin ni adalah hormon yang menyimpan lemak, fat storing hormone. Okey? Itu kerja dia. Ada gula, ada lebihan gula, kerja dia tolak masuk dalam sel. Ada lagi, dia simpan lagi. Simpan lagi. Simpan lagi. Oh, kau makan lagi. Simpan lagi. Makan apa lagi? Makan apa yang tinggi? Makanan yang tinggi dengan gula ni. Simpan lagi. Simpan lagi. Simpan. Sampailah sel kau menjadi penuh dengan gula. So, bila sel dah penuh dengan gula, boleh tak dia berkembang lagi? Jadi besar ni? Boleh. Duk simpan lagi. Sel kau yang mula-mulanya kecil pun menjadi semakin besar. Asyik menyimpan je. So, dia macam tu perumpamaan dia. Sugar masuk dalam darah, insulin tolak, gula masuk dalam sel. Tak adalah HbA1c you tinggi. Tapi, bila dalam sel ni dah penuh dengan gula kan, insulin tolak gula ni, dia tak boleh nak masuk, babe. Kenapa? Sebab dalam sel dah penuh. Dalam sel dah penuh dengan gula. So, dia tolak, tak boleh nak masuk. Lepas tu, otak kau akan tanya, insulin, kenapa gula ni tak masuk lagi ni? Kau tak buat kerja ke? Oh, insulin kena fitnah macam tu. Dia tak duduk diam, babe. Apa dia buat? Dia cakap, dia jawab lah. Kau suka hati cakap aku tak buat kerja. Aku dah cuba tolak. Tapi dalam sel ni dia dah penuh dengan gula. Aku tak larat nak tolak. So, otak kata, it's okay, tak apa. Jangan marah-marah. Dia tambah lagi seorang insulin. Sepatutnya sebelum ni, satu gula dikawal oleh satu insulin. Itu ratio yang baik. Sugar satu, insulin satu. Tetapi apabila berlakunya keadaan ini, sel kau penuh dah dengan gula. Ni maksudnya lemak lah kau ni. Kau dah menjadi bob. Bila kau dah menjadi bob, sel kau penuh dengan gula, dia tak boleh nak masukkan dah. Lepas tu, dua orang ni pun buatlah benda yang sama. Sebelum ni satu tolak tak boleh masuk. Sekarang dua, babe. Dua tolak mestilah kuat. Dua tolak satu mesti kuat punya. So, dia bolehlah masukkan sumbat lagi. Besar lagi kau punya sel lemak tu. Makin membesar dia. Apabila dua orang insulin ni buat kerja, duk menyumbat lagi gula dalam sel, lama kelamaan perkara yang sama berlaku. Gula tu masih lagi tak boleh nak masuk. Otak datang lagi sekali, dia tanya, "Halo, kenapa gula tak masuk ni? Korang tak buat kerja ke?" Apa? Dia kena fitnah macam tu, menyiraplah dia. Dia terus menjawab, kau suka-suka hati cakap aku tak buat kerja. Aku dah cuba tolak. Benda yang sama berlaku macam sebelum ni, otak. Dia cakap macam tu kat otak. So, otak kata, ya ke? Maafkan saya, it's okay. Kita tambah lagi seorang pekerja baru. So, begitulah seterusnya. Daripada satu nisbah 1 menjadi 1 nisbah 2. 1 nisbah 3. 1 nisbah 4. Sampai bila? Sampai Abang Jamil mampus. Dia akan meningkatkan insulin dalam badan. Okey. Abang Bob tu,
Bukan main bangga dia. Dia dekat sini. Saya dekat sini. Saya dekat sini. Abang Bob dia dekat sini. Okey, satu ni maksudnya apa? Satu ni bermaksud kalau gula kau 5, insulin kau kena 5. Itu bermaksud insulin sensitif. Kalau dekat sini gula kau 5, kan ni ratio 1:2. Maksudnya kalau gula 5, insulin 10. Kalau kat sini 1, 5, gula 5, insulin 15. Ni 1 ratio, ni sebah 4. Gula 5, insulin 20. Dr. John dia dekat sini. Bob dia dekat sini. Adakah tahap yang sama? Adakah dia berada, kami dua ni berada dalam level yang sama? Kalau mengikut Bob, dia akan jawab, yes, sama. Sebab apa? Tidak. Awak, Kasturi akan cakap tidak. Sebab apa? Sebab saya dah cerita kat sini. Tetapi kalau saya tanya Bob, dia cakap, saya, Dr. John dengan Bob, dengan aku sama. Kenapa? Sebab bila check fasting blood glucose, 5. Ya, betul, sama. Tetapi itulah masalah dia. Ramai orang kat luar, jangan cakap Bob je. Korang jangan cakap Bob. Korang duk cakap Bob ni tak betul lah, apa ada something wrong lah dengan Bob. Engkau pun sama. Engkau pun sama dilalaikan, babe. Engkau pun sama dilalaikan macam Bob terlalai. Bob juga terlalai. Adakah salah Bob? Bukan. Tak baik mengumpat. Saya tak mengumpat. Saya cakap Bob. Saya ada kawan lain lah, Bob. Bukan Bob yang tu. Okay? So, jangan salahkan Bob. Kau jangan cakap Bob tu, oh dia ni tak ada ilmu lah apa. Tak. Korang pun sama je. Tapi betul lah, tak ada ilmu tu. Tapi siapa yang melalaikan tu? Siapa yang melalaikan tu? Nak salahkan siapa sekarang? Salahkanlah doktor yang kau jumpa buat ujian darah tu. Salahkan doktor yang kau jumpa tak tahu buat ujian darah tu. Bob pun dia terlalai juga. So saya tak nak anda semua juga terlalai macam Bob. Terlalai sebab apa? Dilalaikan. Kita dah buat cek lah tuan. Kita dah buat ujian darah ni. Alhamdulillah. Gula berpuasa tuan cantik. So, macam mana tuan hidup? You teruskan dengan lifestyle tuan. Oh, Bob pun balik dengan mendadanya. Alhamdulillah, fasting blood sugar normal. Itulah Bob. Tanpa dia sedar, dia telah dilalaikan. Okay? So, apa yang berlaku? Bila kita panjangkan lagi tempoh ni, korang boleh nampak lagi bawah tu. Okay? Kita panjangkan tempoh. Cerita dia akan diteruskan. Saya teruskan cerita tu. Tadi ada hikayat gula dan insulin. Nama hikayat ni hikayat gula dan insulin. Hikayat ni disambung lagi. Apabila bertahun-tahun badan menghasilkan insulin semakin banyak, semakin meningkat, ratio semakin dia berbeza tau. Gula dengan ratio gula dan insulin semakin meningkat, insulin semakin meningkat, semakin tak balance kan. Itu kita panggil insulin resistant tau. So sampai satu tahap, korang bayangkan siapa yang duk mengeluarkan insulin banyak-banyak ni dalam badan? Hikayat Bob. Boleh. Pun boleh juga. Kita tulis dekat sini lah Hikayat Bob. Nak kena tulis T20 ke? Ya, kena. Okey. Saya tulis T20. Hikayat Bob T20 lah So kalau ada orang tanya, apa itu hikayat Bob T20? Inilah cerita dia. Bertahun-tahun tadi ada orang jawab, pankreas yang duk keluarkan insulin. Kau bayangkanlah si Bob ni tahun 4 tahun lepas pergi klinik, dia cek badan dia kurus. Dia pergi klinik cek gula 5. Alhamdulillah, dia sangat-sangat bersyukur dengan Tuhan. Baguslah dia bersyukur kan. Pandai sebut Alhamdulillah. Lepas tu tahun depan, dia datang perut makin membesar sikit. Cek gula, Alhamdulillah normal lagi. So benda yang sama. Tahun depan cek. Tahun depan dia datang. Tahun ketiga dia datang. Dia makin besar. Tahun keempat dia datang. Itu dah paling besar lah tu. Yang sekarang ni kan. Dia dah dekat sini dah. Tetapi dia pulang dengan, walaupun dia dah payah sikit nak berjalan tu kan. Lambat sikit nak berjalan tu. Dia masih lagi bersyukur. Masih lagi sebut, Alhamdulillah. Bob T20 followed. Kau janganlah. Kejap lagi kan dia bash aku pula dalam
Ini contoh. Belagak lagi Bob, ya. Tapi kali ni dia belagak, dia balik nak pergi ke kereta tu lambat sikit lah. Kalau tahun pertama tu dia sampai ke kereta tu, walaupun tahun pertama tu dia belum T20 lagi kan. Kereta pun biasa-biasa je. Dia sampai laju. Tahun keempat tu dia sampai lambat sikit. Kalau sebelum ni seminit, sekarang dah 5 minit nak sampai ke kereta tu lah. Sebab badan dia dah makin besar kan. Tapi disebabkan dia telah dilalaikan oleh doktor dekat dalam klinik tu, dia cakap, Alhamdulillah Bob walaupun awak nak masuk pintu tadi macam struggle sikit, tapi fasting blood sugar awak masih lagi normal. Alhamdulillah. Bob pun senyum. Alhamdulillah doktor. Terima kasih doktor menjaga kesihatan saya selama 4 tahun ni. Saya sangat-sangat bersyukur dapat doktor macam awak ni. Dilalaikan. Kesian dia. So, dia pun bangun bawa result tu, dia pun keluar lagi sekali melalui pintu yang sama. So, struggle jugalah. Berdosa ke aku? Ampunkan aku ya Allah. Okay. So, bertahun-tahun selama 4 tahun ni, bukan sahaja Bob struggle untuk berjalan tau. Ada lagi satu benda yang struggle. Tahu tak apa?